Kita berjumpa dengan keluarga yang sudah mati, itu basyirah, Allah nak kita gembira je. Ada orang dah hilang ayah, hilang mak, tak dapat jumpa dah. Tapi setengah orang Allah bagi dia dapat jumpa dalam mimpi. Dalam alam dunia tak boleh, kerana wa min waraihim barzakh, belakang kita ada dinding namanya barzakh. Tapi di alam mimpi boleh. Mimpi itu roh. Mimpi ialah roh, bukan jasad. Jasad atas katil. Lepas tu ada orang mimpi pergi Mekah, dia tak belum pergi Mekah, daftar haji pun belum, tapi buat haji dalam mimpi. Kita kata dah Mekah gini cerita gitu. Dah melontar ada telaga pun sempat. Dah pergi lagi. Dia paling jauh pergi orang tapel. Faham lagi. Tapi apa dia? Perjalanan roh. Roh kita ni ada dua. Satu dipanggil ruhul yaqazah, satu ruhul hayah. Roh yang keluar berjalan-jalan melihat itu, ini dalam mimpi, namanya ruhul yaqazah. Faham? Satu lagi nama ruhul hayah. Ruhul hayah tak keluar. Kalau keluar tu go back yearly, balik awal. Faham? Roh kehidupan. Waktu keluar malakul maut ambil. Okey? Lepas tu bila dikembalikan roh semula dalam jasad, roh yaqazah, dia bangun. Oh, mimpi. Dia balik mula. Faham?